belakang lah. Kat sini ya, yang air tu. Ini terbalik ni. Kalau di sini tak. Jangan lebih-lebih lah kat perempuan. Dia best sini, sini. Lak. Sah, cepat sah. Tu Atuk tu gelak ke apa tu Atuk? Atuk aja. Atuk gelak tu. Gelak tu. Atuk aja. Gerak dan nyanyi senaman asas. Okey, kanan. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Apa saksyen? Okey. Kita akan gulung-gulung. Tolak-tolak. Tepi. Dan pusing. Gatal. Siaran matahari. Nak gerakkan tangan. Okey, slow jump. Okey. Pusing. Pandak macam tak biasa pula. Mana pasangan pandak? Apa pasangan buat kat situ? Sinilah. Menimbau. Selamat pagi sayang, mak andaku. Ya, mak andak kita sudah sampai. Pegang tangan pandak tu erat-erat. Selamat pagi sayang. Okey, gulung. Tolak. Pusing. Gulung. Lari. Indahnya. Oh, indahnya. Indahnya. Itu dia. Sinaran matahari. Yes, nyambungnya. Okey, berlari setempat. Kita pun ada instruktur cilik kita iaitu Raisha. Okey, yang main-main pupuk kecil lagi boleh. Karate orang tahu Raisha ni. Okey. Kiri kanan. Gulung. Gulung sampai gulung. Okey. Kita tepi. Pusing. Okey. Tarik nafas semua. Tarik. Berhenti. Ini itu cantik, sebagai bidadari, bidadari di hatimu. Kuat ada. Silang kaki. Silang kaki. Aku ingin dimanja kamu. Okey. Ani nak terus buat di rumah kali macam ni. Dekat Facebook banyak tunjuk. Hai. Tolak kaki. Sayangku, ini aku cantik, Alright. Apa tak cantik? bidadari di hatimu.
sayangku, ini aku cantik sebagai bidadari. Bukanlah diriku seperti seorang batu, ingin dipandang kamu. Okey, Fin. Amin. Lompat, Bija, lompat! Lutut tak sakit. Habis dah ada orang okey, tarik. Okey, ulang step tadi ya. 3. Ah, situ lagi tadi ah. Wasak. Okey, akhir. Okey. Semua doa, panjang, begitu bersemangat. Okey, panjang. Bukan masak kita yang berpower. Pukul 5:30 dah ready. Okey, lompat. Tembak. Mata kembali lawak sebenarnya. Okey, tolak. Okey, Mampus! Tu pandak minta satu lagi. Lagu apa ni? Kemana kau pergi, ku masih mencarimu. Kemana kau hilang? Kemana kau pergi, ku masih mencarimu. Kemana kau hilang? Mana hilang? Mengikut kamus dewan, don ini bermaksud sayang. Sayang. Okey, kami dewan tu baru terbit pagi ni. Apa yang harus ku lakukan? Apa pun ku rela, ku masih mencarimu. Okay, laju. Laju. Kesian lemak-lemak dah kat bawah. Bertahun simpan. Kemana kau pergi, ku masih mencarimu. Kemana kau hilang? Kemana kau pergi, ku masih mencarimu. Kemana kau hilang? Kemana kau pergi, ku masih mencarimu. Kemana kau hilang? Kemana kau pergi, ku masih mencarimu. Kemana kau hilang? Kau pergi, ku Tengok panjang tu. kemana kau hilang?
biasa-biasa je yang mula-mula yang sebelum dapat tali pinggang putih. Sebelum dapat tali pinggang. Sebelum dapat tali pinggang putih. Mika jangan nikah. Yang teman-teman jangan nikah. Simpan dulu. Okey. 1, 2, 3. Alright, genggam, jadi genggam, kuat. Genggam tendang atas sini. Bahu. Sekali lagi. Tenang. Spontan bagi tugasan, spontan 2. Kemudian lebih kurang dalam pukul 9 ke 9.30. Okay, kita akan berkumpul untuk buat video rahsia dalam warna. Jadi kena pakai baju ikut tema. Alright? Rasanya ada yang boleh mandi lagi kan? Jadi boleh mandi, okay? So ni kita makan, kemudian bersiap untuk rahsia dalam warna. Okey, mak mandi tak? Budak-budak mak mandi. Jangan tak macam mana? Kami sekarang berada di Villa di Kuala, Melaka. Villa dia bagus, mantap, padu. Dalam villa ni dia ada satu rumah besar, rumah Tanjung. Dalam tu ada 5 bilik sebenarnya. Lepas tu ada satu rumah dipanggil studio, mawar. Lepas tu ada lagi satu rumah dia ada 2 pintu. Lepas tu ada satu lagi rumah studio juga, dipanggil studio juga. Dan juga satu lagi rumah tu dia macam ala-ala kita panggil ala-ala tradisional sikit, dia rumah kayu. Yang itu ada 2 bilik dalam tu. Ini rumah macam studio, dia ada Kati Queen dalam tu. Inilah rumah Tanjung. Rumah Tanjung main dia lah. Main villa ni. Inilah villa dia. Dalam ni ada 1, 2, 3 bilik atas, 2 bilik bawah. Saya ada 5 bilik dalam ni. Yang ni satu rumah. Satu lagi rumah ni dia ada 2 pintu. Ini aktiviti kami di pagi hari. Dia ada swimming pool. Rumah cantik di balik rumah villa ni. Yang itu tempat BBQ. Cun. Memang cun. Kita berkaraoke. Budak-budak. Sinaran cinta
Itu kanak-kanak yang paling riang tu. Kanak-kanak paling riang tu. Tu nampak tu ah. Tu. Kanak-kanak yang paling riang sekali tu. Tu. Hah? Bukan handphone, TV. TV. Ini kami punya tukang kebun. Mahal loh bayar ni. Import dari mana? Rosa. Jangan lagu. Pakailah Google lu. Barulah boleh nampak dalam air. Manjat. Hai. Cepat. Ah, cepat lagi. Cepat tak? Di. Tu ni. Tu. Kali ni. Ini kanak-kanak paling riang. Itu pun kanak-kanak riang juga tu. Tahu. Riang dia. Adik jangan buat projek tu dalam air tu, adik. Masalahnya macam bagi anak ikan makan.
Tasha, simpan baju, simpan baju, simpan baju. Ni paling banyak ni, ni paling banyak ni. Ni paling banyak ni. Campur, campur. Satu family. Campur dengan adik, campur dengan adik. Ini masalahnya mak dengan anak ni. Masalah campur dia ambil. Dia tak Mak dah. Aira, okey berapa? 32. Okey, Ainul. Aira, dia dah 39. Okey, 40. Cha and Inara 30. 30. Baju curan nombor 1. Okey, berapa? Ada pai-pai ni. Kau tak banyak pai-pai ni. Gaduh dengan anak dong, gaduh dengan anak. Azika, berapa? 3. Okey, boleh makan sampah. Jangan buang dalam kolam. Dengar ni. Arahan daripada guru. Betul-betul. Siapa ada sampah buang, tolak 10 sekarang. Okay, yang ini rumah ni rumah studio juga. Menarik, satu rumah studio. Dia ada katil queen, 2 katil queen dalam tu. Ini rumah yang kita panggil macam ala-ala tradisional dalam ni. Luar tinggal. Luas tinggal. Tak. Luar macam villa. Dalam tinggal. Siut lah. Pintu dia menarik. Pintu dia menarik, dia ada 2 pintu. Itu deh. Okey, macam ni. Macam ni je. Okey. Okey. Cara nak masuk macam ni. Jangan nak masuk macam mana? Cara nak masuk dia. Okey. Dia memang khas untuk orang yang suka memanjat. Okey. Cara masuk dia. Lihat. Begini. Semua buka. Semua. Rumah Nusantara. Rumah Nusantara. Rumah Nusantara. Okay. Orang dulu tak macam sekarang. Orang sekarang dia pemalas. Dulu dia kuat legit. Dia rumah dia nak masuk pintu. Okey. Buka sini. Nampak? Dia orang dulu separuh je pintu dia. Okey. Waduh, nak masuk macam mana ni? Cara dia dulu, daripada jauh dia lari-lari dia lompat. Tapi Lepas tu orang sekarang? Dia pakai saya tengok orang sekarang. Dia lompat. Dia kena apa? Assalamualaikum. Sangkut. Dia macam tu. Maksudnya bagus. Untuk kesihatan perut bagi kurus. Betul, dulu pun kurus. Tu masalahnya kalau tak sangkut. Kalau sangkut kan celaka. Ni dah preparation untuk game. Saya tak main dipu. Nanti kita- Nanti saya main dipu, saya terjun dengan ni. Tak payahlah. Ini untuk preparation untuk game. 15 macam ni. Preparation game, tak tahulah apa. Ni kita punya floor manager. Floor manager kita. Mantap. Mantap. Berarti mantap. Preparation untuk game kita seterusnya. Ni game untuk orang dewasa ke untuk kanak-kanak ni? Ni sekali. Dewasa boleh, kanak sekali. Oh, yeah. Ada yang dewasa, ada yang kanak-kanak. Okey, ngam. Saya join semua. Ha? Sebab saya tak main dipu, so saya join semua. Tak tanya pun. Tiga. Kita semua nak cokat je. Apa kata tengkau ah? Apa nama game ni? Triangle ping pong.
Triangle pingpong. Kak daripada belah sana kan? Sebab makan tinggi kat sini. Belah sana tau. Di sini kan? Belum mula lagi. Ini kena pakai jumpy. Oh, jampi ya. Pakai niat pun boleh juga. Bola pingpong dia. Beg pingpong dia. Tak ada, bola je ada. Aduh. Memang ah. Mal. Oh, jaga anak. Triangle pingpong. Triangle pingpong. Ada borang pendaftaran. Menarap ni bu. Ada borang pendaftaran lah. Hebat ni. Import. Berapa orang ni? Lain macam ni. Ni lain macam ni ada borang pendaftaran. Ha? Jojon? Kita kumpulan gembira. Okey, gembira selalu. Jojon family. Okey, Okey, dah daftar. Haji John. Jojon. Betul, I kena main juga ni. Yes, you kena main. Ali tak main. Tak main. Bagi apa faedah? Tak apa, boleh tak ada. Dia kena cepat tau. Bola jatuh tu bagi. Oh, kena ada orang jaga ke? Kena ada orang jaga. Okey, bagi balik kurang pendaftaran. Pada dah siap. Lawan kenapa? Bagi 10 minit ready. Dia boleh masa. Menang. Bakal juara ni. Dia kena lompat ni. Jangan beritahu. Okey, siapa lagi yang tak pulangkan orang pendaftaran? Okey, kita akan sebut nama kumpulan. Okey. Para peserta. Para penonton. Okey. Kita mendengar arahan. Bagilah ni. Oh ya. Tim tenang-tenang statue. Amal, Lini, Charlie. Okey. Amin mana? Next. Last sekali, Tim Chu. Permainan ini dipanggil triangle pingpong. Peserta perlu membaling bola pingpong ke dalam cawan yang telah disusun secara segitiga. Setiap cawan yang telah disusun mempunyai marker dan setiap peserta dibenarkan membaling bola tersebut sekali sahaja. Markah akan dikira berdasarkan markah yang diperoleh daripada setiap balingan. Peruntukan masa selama 10 minit. 10 minit. Apa beza cawan warna kelapa? Dia ada markah 5 ke 3 lah. Okey, dengar sini dengar sini. Okay. Permainan ini adalah melibatkan markah. Okey, markah dan masa. Okey. Setiap satu kumpulan akan diberikan balik orang pendaftaran ni.
pertukaran ni. Untuk catatkan berapa markah yang dapat bila bola tu masuk dalam Cawan. cawan itu. Setiap cawan ada Okey? markah. Jadi kejujuran nombor 1. Kena jujur. Letak dekat sini ataupun ahli kumpulan pegang pun boleh lah. Terpulanglah. Faham? Okey, kena jujur. Jujur. Dia pasti menang. Okey, faham tak? Jadi kena catat markah. FM akan pantau. Okey, FM akan pantau. Okey, boleh? Tak kisah, dia ada pilih. Lepas tu bola. Belah apa ni? Belah apa? Belah apa ni? Kelab riang ria. Kelak-kelak ria-ria. Riang ria. Ria. Ini apa? Belah apa ni? Kita nama Grup apa? Grup. Gambir.